boleh makan pakai sudu besi? Mitos mengatakan tidak boleh, tapi tak ada kajian. Serius Ha, Yo, biar betul doktor. tak ada kajian. Sebab itu bila orang tanya boleh tak pakai sudu besi, macam ni lah, ikut je lah kata saya. Memang tak ada kajian. Tak ada. Daripada mana datang Tak ada. argument ni? Ada yang kawan kata pada saya itu tradisi perubatan Cina. Tapi saya tak silap saya, ChatGPT pun cakap tak boleh pakai besi. Tak ada kajian. Tak ada kajian. Betul Tak ada. Yo, saya tak boleh blame dia. Betul tak ada kajian. Sekejap. Tak ada Saya kajian. kena double check balik. Memang tak ada kajian. Tak ada kajian. Saya nak tahu daripada mana datang orang cakap tak boleh pakai sudu besi ni. Kau pakai apa Fan makan madu hari-hari? Oh ya? Tak ada kajian mengatakan tak boleh. Saya berani cakap. Saya dah study benda Yo, tu. saya bagi doktor kepercayaan lah. Yo. Tak ada kajian. Tapi sebab ramai orang cakap, kita ikut je lah. Itu. Bismillah, saya rasmikan buat kali pertama saya sedang hidup saya minum makan madu talang ni. Yang kau belikan tu apa? Tu. Dia selalu belanja saya doktor, dia baik. Dia belanja saya tak ingat. Saya sebab tu bila orang tanya tentang madu lain kan, saya kata lebih baik saya jangan jawab. Sebab tak tahu sebenarnya pakai apa ke? Nanti menyakitkan hati orang. Oh. Walaupun saya tahu. Macam doktor tahu? Doktor tak pernah jumpa dia? Mak cakaplah, saya dengan penjual madu palsu ni sejak kecil. Maksudnya? Orang jual madu palsu ni saya berkawan sejak kecil. Kawan-kawan saya dari kecil. Oh, diorang memang mengaku. Madu Thailand, madu yang datang dari madu palsu dari Thailand, madu palsu dari Indonesia, madu palsu dari China, madu palsu. Yang buat di Malaysia pun banyak kilang madu palsu. Tapi dia tidak istilah itu sebagai madu. Dia istilah sebagai manisan. Datang Melayu Baruah ni jadi madu. Oh, serius. Lain macam doktor Okey, kita dah buka. So, sebelum tu doktor, betul ke madu ni kalau dia bersemut dia bukan madu, madu tipu? Oh tak. Madu asli bersemut. Bersemut. Nanti pada mana mitos tu cakap tak bersemut tu? Mitos. Dia macam ni. Manusia ni, dia suka benda pelik-pelik. Jadi orang ciptakanlah mitos. Biasa benda manis kan bersemut. Dia kalau tak bersemut, hebat. Oh. Itu fitrah manusia. Jadi orang dia pandai. Lepas tu kata, bau dia macam fermentasi. maaf cakap lah, kau tak ada kencing manis kan? Saya? Ha, InsyaAllah tak ada. tak ada. Darah tinggi tak ada kan? Tak ada. Kau minum tu pagi besok. Kau dah kahwin belum? Yo, doktor. Ya, betul tu. Kau dah kahwin kan? Dah kahwin? Dah kahwin? Bagus minum. Suruh Benny standby kat rumah. Yo, doktor. Dia macam kesan. Lain macam ni doktor Tak Salih. percaya kau minum lah sesudu. Yo, doktor. Sebab saya tahu kalau dia tak ada kencing manis, dia tak ada penyakit, tak ada kencing manis, dia punya efek pada tenaga batin. Wish, saya kena fikir. Saya nak ambil ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada testimoni, beribu je testimoni saya. Dah 15 tahun ni lah. Logik lah kalau beribu kan. Okay, sebab saya ada soalan sebenarnya saya nak tanya. Bismillah. Tapi saya bagi test review dulu. Oh, yo. Macam ni sebenarnya rasa madu Bagi kawan mata. Pahit tu. Dia Pahit manis. ada seorang tu beritahu kepada saya, dia rasa dia minum ni, dia rasa meresap ke seluruh badan kata dia. Tak, yang selama ni saya makan manis apa benda? Itu kan madu. Air gula. Madu palsu. Bau macam doktor punya spray. Bau macam doktor punya spray. Dia macam pahit-pahit punya bau kan. Tapi rasa macam jus Innova tu ada sikit. Itu saya tak pasti lah. Ada dia. Yo. Itulah madu. Pahit dia. Betul. Kau tanya tak percaya, kau tengok kan pagi besok. Yo, doktor dia jangan. Tapi kalau kau belum kahwin, kau jangan minum banyak. Tak apa untuk kesihatan. Okey tak, saya fikir macam ni. Okey, doktor saya fikir apa tau? Saya fikir doktor cakap apa tadi? Doktor cakap ni adalah madu ni adalah untuk perubatan sebenarnya. Ya. Saya boleh bayangkan rasa yang tadi saya makan tak sesuai lah untuk masak. Okay, so saya fikir madu ni untuk perubatan sebenarnya. So, orang yang tak sakit pun nak makan. Untuk jaga kesihatan. Sebab dalam madu ada enzim. Enzim ni, dia fungsi dia dalam badan untuk bantu organ-organ memecahkan bahan-bahan yang kita makan. Dia macam ni, kalau kita makan pisang. Misalnya kan, dalam pisang tu ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin. Bila kita makan, enzim lah yang akan memecahkan. Sebab badan kita, setiap organ badan kita memerlukan bahan yang lain-lain. Contohnya otak perlukan apa ni? Perlukan vitamin. Badan perlukan tenaga.
Ini semuanya ada dalam pisang sebiji tu. Tapi macam mana nak pisahkan? Nak bagi-bagi. Yang memisah-misahkan inilah kerja enzim. Faham. Lepas tu membagi-bagi, itu kerja darah. Dia akan hantar. Tengok. Dapat enzim dah pecahkan. Oh, ini vitamin C. Darah ambil hantar ke otak. Oh, ini karbohidrat.